Okay, baik. Selepas kita dah susun, kita dah masukkan kita punya detail produk, testimoni dan sebagainya. Sekarang kita nak masukkan pula kita punya closing funnel, contoh skrip dan juga arahan yang kita nak berikan kepada AI kita supaya dia dapat closing dengan lebih baik. Benda yang pertama adalah kita boleh set dulu dekat kita punya greetings. Okay, greeting. Bila orang masuk sahaja, kita bagi tahu dekat user. Sebab AI ni, dia boleh, template yang saya buat ni, dia boleh detect user tu datang daripada iklan yang mana satu. Kalau dia klik button daripada iklan kita tu, kita boleh bagi tahu dekat dia, bagi contoh dekat dia beberapa senario. Kalau contoh macam ni lah, contoh yang kita buat kat sini, contoh satu, user klik iklan tentang katarak. Mesej yang user hantar, salam hai nak ikhtiar dengan Syifa, ataupun salam kebetulan macam tu, ataupun macam ni kan. Dua lah, saya bagi dua ayat lah maksudnya, ataupun kita boleh buat macam ni ke. So craft ayat greeting macam ni, bla 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 semua ni. Ini adalah ayat greeting yang kita suruh dia bagi 3 link testimoni. Bagi macam ni pun tak apa. Tapi kalau katakanlah kita dah bagi arahan macam ni tapi dia tak bagi testimoni, link testimoni ni, kita masukkan terus link testimoni dekat dalam tempat yang kita nak bagi ni. So nanti dia akan pandai lah. Ini adalah contoh ataupun example yang kita berikan kepada dia, dan dia mungkin tidak akan ikut 100% apa yang kita dah letak dekat sini. Itu memang behavior AI. Kita tak boleh nak control dia, output dia tu 100% sama macam apa yang kita nak. Sebab kita dalam template ini, kita dah arahkan dia untuk dia olah ayat tu supaya kena dengan situasi user tersebut. So kadang-kadang mungkinlah cara dia olah itu tidak mengena, tetapi kebanyakannya alhamdulillah dia memang okey saja cara dia reply dan sebagainya lah. So tugas anda pula sebagai bot creator ataupun orang yang develop chatbot ini, anda perlu masukkan saja contoh-contoh ikut pada kesesuaian ataupun situasi mana anda nak masukkan sajalah beberapa contoh. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu confusekan AI tu sangat. Buat simple-simple sahaja, tak perlu nak ni sangat. Daripada sini nanti walaupun tak ada, macam kita bagi contoh katarak tapi orang masuk tu rabun jauh, contohlah, kita tak ada pun contoh dalam ni, dia boleh olah daripada contoh yang kita ada ini, dan dia akan sesuaikan ayat dia sendiri based on situasi user tersebut, macam tu. So kita tak perlu nak bagi kalau ada 100 situasi kita bagi 100 situasi, dia tak perlu pun. Okay, itu adalah contoh macam mana kita nak buat dekat dalam greeting. Ini part greeting sahaja, tak termasuk lagi fact finding ke apa, tak termasuk lagi soalan-soalan selepas itu. Lepas dia dah jawab greeting, dia akan masuk ke dalam kita punya sales consultation. So sales consultation saya bahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 benda yang kita akan set up dekat sales consultation ini. Sebab sales consultation ini adalah AI agent yang paling banyak kita akan gunakan dekat dalam throughout kita punya conversation tu nanti. So yang pertama, kita kena setkan dia punya persona. Anda boleh bacalah, anda boleh ubah sikit-sikit je apa yang saya dah buat dekat dalam ni, ubah mengikut kesesuaian produk anda. Persona, lepas itu dia punya core funnel dia. Apa funnel yang dia nak gunakan masa dia nak closing customer tu nanti. Ini adalah core funnel dia yang saya susun untuk produk iShifa adalah. Mungkin produk anda tu berbeza sedikit, anda nak buat, boleh adjust terus core funnel ini dan default behavior dia macam mana dan sebagainya. Anda boleh baca kat sini balik dan susun balik, ataupun masuk je dekat dalam ChatGPT. Yang ini sesuai tak, funnel ni sesuai tak untuk digunakan bagi produk aku. Bagilah detail produk apa semua kan, macam tu je. Lepas tu olahlah balik apa yang ChatGPT tu bagi. Janganlah ambil bulat-bulat daripada dia. Olah balik, masukkan, ikut. Kalau boleh ikutlah saya punya structure yang saya bagi macam ni. Follow sahaja structure yang saya bagi ni, InsyaAllah mesti perform punya chatbot anda tu. Okay, so lepas kita dah buat core funnel, kita boleh masukkan dekat dalam dia punya skills. Ni skill dia ni. So skill ni adalah dia menerangkan satu persatu. Kalau tengok ni, identify problem, assurance, explain how it works, samalah dengan dalam kita punya core funnel. Core funnel is dia punya list-list sahaja, tapi yang dekat dalam skill ni pula adalah dia punya action ataupun step yang perlu AI tu buat untuk setiap fasa funnel tersebut. So saya bagi juga contoh-contoh ayat kat sini kan, anda boleh ubah sahaja dekat situ. And then
Lepas pada skill, kita ada pula contoh skrip. Bagilah sikit, kita nak fit sedikit sebanyak contoh-contoh bagaimana kita nak tanya soalan ni. Ini bukanlah ni kita kena, tak perlu gunakan macam tu Kita buat macam ni je. Cik, macam tu sahaja. Dan ni saya copy paste daripada sistem terus tadi. So macam itulah contoh USB, contoh apa, bagilah beberapa jenis contoh-contoh yang lain yang AI dia akan ambil kira benda itu. Dia bukan gunakan tapi dia akan ambil kira dan dia akan olah semula ayat tersebut. So itu contoh skrip, dan ini adalah last sekali adalah bahagian constraint dia. Constraint dia adalah larangan ataupun nota ataupun reminder kepada AI kita. Kalau kata kita dah adjust dah dekat dalam skill, kita dah buat core funnel, dah buat contoh skrip, tapi dia masih lagi buat something yang kita tak nak dia buat. So masuk kat sini, AI do not change or create your own link media. Ini adalah salah satu inilah masalah. AI tu suka memandai-mandai buat link media. Dia tak ambil daripada kita punya testimoni link ataupun ada media link tu kan. So dia ambil tapi dia suka ubah, dia shortkan sikit dan sebagainya. So benda tu tak keluar, gambar tu tak keluar pada customer dan sebagainya. Jadi saya masuk ke arahan macam ni. So kalau ada lagi behavior lain yang mungkin ada pula dekat anda punya ni, tambahkan lagi dekat bawah-bawah ni. Tambahkan saja. Untuk constraint maksimum anda boleh letak 1000 karakter sahaja. Okay, 1000 karakter limit sahaja. So itu adalah apa yang anda perlu adjust untuk make sure AI tu closing customer. Kalau anda dah buat bab 1 dan bab 2 ni, kalau anda dah buat, anda dah boleh test chatbot tu. Nanti saya tunjukkan dekat dalam video yang lain macam mana cara nak test chatbot tu. Alright, so itu saja dalam video kali ni, cara kita nak susun atur closing funnel chatbot kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera.